Okey, jom. Ini adalah video structure. You boleh buat, saya cadangkan buat video kurang daripada 1 minit. Siapa services tadi? Klinik gigi, dentist klinik gigi lah, barber, potong rambut. Kalau boleh you buat kurang 45 saat pun okey. Kalau you nak promote. Kalau you bagi educate, contoh you cakap, tahu tak gigi berlapis begini-begini. You rambut jenis rambut keriting, lelaki, dia potong macam ni. So itu mungkin penjelasannya panjang kan. You buat tapi kurang 1 minit. Kalau nak promote a good video, bawah 30 saat pun okey. Cerita botol air, cerita tripod, cerita karipak. Kalau kita dapat buat bawah 30 saat. The best bawah 1 minit lah, 1 minit Kalau you promote, sebab you promote ni jual. Jadi lagi cepat you cakap, lagi bagus. Kalau mengajar tak apa, orang tahan tengok kita. Paling panjang 1 minit. Ni 10 minit. 10 minit pun boleh. Cuma 10 minit ni untuk record. Yang pertama ialah problem. Apa problem audience you? Karipap, apa masalahnya cikgu? Karipap, dia nak makan karipap. Orang makan karipap dia ada masalah. Kenapa dia beli karipap tu? Apa masalah kita dengan karipap? Angin. Lagi? Dia tak ada masalah. Oksigen. Cikgu kan sampai sekarang tak suka karipap. Tadi tak makan sebab tak nak kena tipu. Sebab bila makan kan terasa perasaan dia kan. Bukan tak nak. Kalau ada tu tak ambil. Sebab banyak kali kena tipu. Kadang-kadang macam manis sangat. Kadang-kadang macam itulah dia dah tak kena tak kena. Habis isu masalah tu macam mana? You tulis lah. Asyik makan karipap. Bukan tulis dah, you cakap makan karipap dia berangin, makan karipap dia angin. Contoh, makan karipap dia manis. Tak suka lah manis. Itu je ayat dia. Jelas? Yang customer you cakap apa? Apa saja yang customer you cakap. You jangan banyak sikit je. Patah kan, repair handphone. Kita nak buat TikTok, lambat dulu. Apa ke hairnya? Itu berak Cikgu orang berak. Boleh dah cakap berak kan. Kelantan tulis. Garu tak boleh. Macam tu kan. Laka boleh. Okey, apa tadi? Sebut, jangan banyak-banyak satu je. Contohlah, you ni pandai dalam kata pandai. Cikgu pandai je. Pandai. Habis kan kita start video mula-mula je. Tak tahu buat website, tak tahu buat konten, tak tahu buat TikTok. Semua 10 minit tu masalah je. Jangan 1-2 je. You ada Facebook tapi tak tahu nak optimize ke? Ke you cakap orang yang cari you tak jumpa? Ada 2 je. Jelas Hook apa cikgu? Hook ni ialah 3 saat, 3 ke 5 saat. Problem dengan hook tau. You pilih nak problem atau hook. Hook ni, you tengok dalam 3 ke 5 saat apa benda yang bila you cakap, orang akan berhenti tengok. Contoh orang berhenti tengok. Kita pergi dekat sini dulu tau. So pagi ni, you cari dulu video you yang you boleh buat hook. Saya bagi contoh hook. Kita habis kat sini dulu tau. Bukanlah habis, tengok dulu. Apa aku nak cakap ni? Saya jual moisturizer je. Mana ada masalah? Orang ada masalah lah sebab tu beli moisturizer you. Apa moisturizer? Apa masalah moisturizer? Moisturizer yang kat krim. Apa masalah dia? Apa masalah dia ni? Apa? Melekit. Lagi? Apa? Alahan. Berminyak, tak tahan, cepat habis. Contohlah ada masalah. Saya cakaplah, beli moisturizer je. Berlekit-lekit, bangun pagi batal habis. Kita ke pakai moisturizer, batal ke pakai? Ada. Atau kalau rasa batal ke yang pakai moisturizer? You ambil je ayat tu kat depan. Saya tak pandai ayat setak tau.
Semasa saya mengajar ni, setiap kali saya pergi kedai cikgu lain, saya akan duduk kat kursi tu kan, saya akan duduk bawah pandai cikgu ni. Macam setiap yang dia cakap tu saya rasa nak beli. Tapi saya memang tak pandai. Saya cakap kan, saya perasanlah kelemahan kan. Bila dulu saya jual pam susu yang untuk ibu menyusu kan, ayat saya dulu kan nama Facebook kan, ayat saya, apa ayat saya kata ibu nak breastfeed baby 2 tahun, boleh dapat pam ni. Kan biasa kan, biasa. So saya kata, tak payahlah yang saya pergi kelas cikgu tu kata buat hoax. Lepas tu, tapi saya tak suka lah ayat cikgu tu, sebab dia kata cikgu tu punya ayat macam nak susu ibu bercurah-curah macam air terjun, macam tu. Dia cakap tak nak. Ada serta kita tak nak, tapi bukan salah cikgu tu, sebab kita lagi tahu bisnes kita. So saya pun balik, kita meeting. Saya suruh adik-adik tu cari perkataan, cari hook. So ada seorang adik tu, dia buat satu headline untuk saya iklan lah. Headline dia, saya jual pam susu tuan-tuan. Pam susu tu, mak menyusu, mak kerja, dia kena pam susu 2-3 jam sekali. Lepas tu nanti, maksudnya waktu kerja dia akan lari lah sekejap. Lepas tu nanti dia kerja balik. Dia nak cerita dia, saya punya headline tu hook. Headline maksudnya sebaris ayat, ibu nak breastfeed ke? Macam tu, baik nak. Adik tu, dia submit, dia punya headline tulis, kau ni asyik mengempam je, bila nak kerja dia? Bos tanya. Sentak lah. Saya baca tu macam, ya Allah, sampai hati bos tu tanya macam tu kan. Kau ni asyik mengempam je, aku tengok, bila nak kerja dia? Kan bila ibu bekerja, dia akan keluar pam atau balik kan. Okey lah, walaupun saya rasa macam tak baik cakap macam tu, saya still guna dia punya perkataan tu, saya buat iklan. Wah, anak saya jual pam susu tu. Saya rasa sehari keluar dekat 10-20 pam. Satu pam RM500 kami jual. Kerana tukar headline, tukar hook. Jadi, kalau you rasa boring lah ayat saya ni, cuba kau bagi kerja aku hook. Saya pasal dengan kawan kan, akak jual tukang jahit. Kau fikir kerja aku kat akak? Cari ChatGPT pun boleh, ChatGPT pun kan. Tengok apa yang jahit-jahit macam dulu. Contoh kan, dapat baju dapat baju jahit baju tepat, pakai macam dulu. Jangan kata macam pinggang dah lama tak nampak. Contohlah kan. You carilah ayat yang untuk dalam buku yang boleh guna. Walaupun rasa macam tak sepati lah, you cuba. You will never know. Okay, ni contoh-contoh lah. Senang betul hidup saya ada face ni. Senang betul buat roti. Kalau lah aku tahu, tapi jangan cakap macam AI. Kalau aku tahu, jangan. Berat kan? You cakap macam manusia. Kalau cakap macam Melaka macam mana cakap? Melaka jangan diajak sembang. Ni cikgu tahu ni tak keluar lagi dari ni. Dia baik lagi ni, dia kata, oh cikgu baik, dia pun baik. Tapi kalau kita bersembang kan, dah dapat hari kedua tu, dia dah kawan-kawan, dah lain dah. Sembang macam tu. Siapa nak, dia kata, siapa nak masak-masak campak? Yang ni pun saya tak pandai. Jangan tonton video ni kalau nak kaya. Jangan tonton video ni kalau nak kereta tahan lama. Kadang-kadang ada orang confuse kan? Teka saya beli apa? Keluar daripada ni kan? Teka. Dah kerja kita pula teka. Tapi boleh lah. Nak try Ada orang yang buat visual hook. Maksudnya instead of dia duduk kat situ kan, dia daripada berdiri, dia duduk. Dia bangun. Itu pun hook juga. Hook tu cantik. Abang nak cakap ni, boleh kan? Berdiri. Itu pun hook. 3 ke 5 saat. Tengok dulu hook. Nak cakap apa, tengok dia nak ambil gambar. Kadang cikgu suka boleh ambil gambar. Saya sambung. Ni hook. Habis macam mana handphone saya tadi? Handphone tadi, you pergi dekat Zoom.
You buka handphone you. Tadi cikgu kata tekan, buka kat TikTok. You nak record guna TikTok boleh, guna handphone pun boleh. Guna TikTok ni you lawa lah diskaun. Diskaun berapa tahun kalau guna kamera TikTok? 10? Diskaun dia banyak sikit. Hilang dah dosa dan noda hilang. Kan? Kalau you nak record guna TikTok, you buat 10 minit. Okay? Kalau you nak record guna kamera macam biasa lah guna kamera. Okay. First, you record lagu. You letaklah satu tempat. You kena plan tau siapa nak pegang handphone you. Kalau you rasa kamera you tak berapa cantik, yang belah sini, belah depan ni, kebanyakan orang handphone belakang ni cantik, you flip dekat atas tu. Atas ada flip, tekan je flip. Okay, sebenarnya tak buat lah. You flip, biasanya kamera belakang lebih cantik biasanya. Kena ada orang pegang lap-lap Sekarang kan ada orang ada cermin kan, untuk dia tengok guna kamera belakang. So you record hook dulu. You dah fikir dah perkataan nak cakap apa, you record. Saya personally suka muka you, maksudnya video yang ada muka. Tapi ada orang tak nak tunjuk muka, tangan, komputer, dia punya barang-barang. Boleh je whichever. Contoh saya record tapi dia tak jadilah saya cakap je. You dah ada website tapi tak tahu nak pakai, atau bila orang cari tak jumpa dekat buku surat yang pertama. Lepas tu kan ada macam jom-jom kan. Cikgu tengah-tengah tau ni. Cikgu cakap, bila tengah cakap macam ni. Bila tengah bercakap jadi macam ni. Lepas tu saya tutup. Saya tekan merah balik. Dia berhenti. Dia berhenti maksudnya dah 2 kali. Sekali, 2 kali. Kalau punya TikTok, you nak delete boleh dekat sini, tapi dia akan delete yang belakang sekali je. Contoh tekan pangkal, dia akan padam yang terakhir, last click. Dia padam yang last click. Okay. Dah pertama sudah hook. Yang kedua apa pula? Yang kedua ialah CTA. Sebab kan ada 30 saat je, jadi kena cakap lagi laju. CTA ni, you nak cakap apa? Contoh kan, you jangan banyak tau CTA ni. Contoh, you punya TikTok cerita pasal tempat makan sedap kat Melaka. So, you cakap, follow account ni kalau you nak tahu tentang tempat-tempat makan sedap di Melaka. Macam tu. Satu je. Tangan pun you kena tengok tau, sini ke. Call to action. Jangan suruh beli lagi, suruh follow dulu. Save account ni kalau you nak tahu tempat makan sedap kat Melaka. Save video ni kalau you nak cari bahan dulu untuk kenduri nanti. Save video ni kalau you tapi kan cakap ni memang tergagap-gagap kan? Tak apa, kalau you tergagap, save video ni untuk tempat-tempat makan sedap di Melaka. Sebab tu Cik Suri cakap seketul. Sebab nanti I senang nak ingat. Otak I loading sekali dengan mulut tu, dia kena perlahan-perlahan. Dan bila I edit, senang sikit. Kalau you kena cakap laju, susah sikit lah nak edit. Kalau you salah, follow tempat tu untuk you sekejap sampai dulu. Untuk tempat-tempat makan yang sedap di Melaka. Macam tu. Lambat tak pun boleh cepatkan. Cepat pun boleh lambatkan. Cuma bila you bercakap, dia ada bunyi in between, susah nak potong. Okay. Saya nak suruh dia apa cikgu? Suruh beli beg kuning boleh? Boleh? Beli beg kuning kalau you nak mock saya pakai ni. I tengok adik muda lagi cepat dia cakap. Kita ni punya nak introduction. Follow account ni kalau you nak kulit yang clear tak ada jerawat kan? Untuk dapat kulit yang cantik macam I kan? Lepas dia kata, semalam lah Cikgu, mana Kementerian Media dan Sukan, Cikgu kita orang Gen Z, kita orang cakap macam ni, follow untuk clear skin. Cikgu mau praktis, dia kata follow untuk clear skin. Itu je. Minum dapat sikit je
cikgu? Betul. Follow untuk clear sikit. Kita duduklah nak hilang jerawat, jeragat apa semua kan. Ikut. Kalau dia cakap untuk orang muda, macam itulah ayat orang muda je. Kalau orang yang berusia sikit, lah macam mana kita cakap pun. Okay. Follow account Kak Mah. Sebab Kak Mah nak kawan ramai-ramai, nak somai datang kedai. Follow account Kak Saloma ni. Kalau you orang Kelantan yang duduk kat bilik tapi suka makan makanan Kelantan, suruh dia follow lah. Tips ni cerita panjang pun tak apa. Kalau you jual barang lagi senang. Air mineral ni senang. You buat 4W 1 how kan. Tapi you agaklah panjang You cuba je cakap air mineral berapa minit. Air mineral ni 500 ml senang nak letak dalam beg. Kalau you pergi jalan-jalan je ketat you pernah tak air tumpah dalam kereta dalam beg. Habis busuk dalam kereta pun busuk. Air kosong pun busuk juga tau kalau tumpah. So yang ni ketat memang takkan tercabut. Dia ada klik kat sini, buka je boleh minum. Nak minum terus boleh. Kalau bawa cawan tu boleh. Contohlah you borak lah air mineral ni. Jangan lama sangat. You ambil je poin-poin penting apa nak cakap. Dah habis tips, hujung. Untuk dapatkan boleh beli dekat beg kuning. Yang ni boleh beg kuning. Kalau nak sekali, ni dah beg kuning cikgu. Ni dah beg kuning, hujung ni tak payah beg kuning dah. Sekali je. Ini dah suruh follow, jadi suruh beli beg kuning. Cikgu kita tak ada beg kuning. Tak apa, follow, suruh dia klik link di bio. Suruh dia DM. Apa-apa boleh DM. Papa Roger. Cakap kat dia DM. Dalam TikTok, tadi kan detektif kita ada do and don'ts kan. Saya ingat do and don'ts tu saya nak masukkan sampai kita berborak-borak ni. You hanya boleh cakap 4 tempat sahaja. Kalau you buat video atau you buat live. 1, beli dekat beg kuning. Itu pertama. Kedua, isi beg biru. Itu kedua. Ketiga, klik link kat bio. Link dekat bio. Link apa cikgu? Petang nanti dekat. Link dekat bio. Keempat, boleh DM. 4 je. Kita tak ada cerita borak-borak panjang. Kita tak boleh pergi link kat bio, ada nombor WhatsApp kak. Biasanya kat situ saya kat reply lah. Kalau tak lambat reply, pergi kat TikTok lah kat situ. Contoh kan. Nanti you akan dapat violation. Sebab you redirect ke traffic ke tempat lain. Faham You cakap wasabi. Wasabi tu cikgu. Dia tahu dek wasabi. Dia tahu beg orange. Dan kalau dia hantar violation, dia hantar kat you kena violation tau. Dia katakan kesalahan you langgar apa yang TikTok tak bagi buat. Dia akan bagi tahu contoh, you 10 hari tak boleh post. Kita ni nak penjelasan tau. Cuba jelaskan apa kesalahan I. Tak ada, dia tak terjelaskan kat kita dek. Dia memang 10 hari kita bertunggu lah. Pernah tak tengok ada Syukri yang dia punya tak boleh masuk tu kan? Dia beberapa hari tak boleh masuk. Macam mana nak berniaga ni? Cakap kan. So orang yang berniaga dia akan frust lah kalau violation kita terlanggar. Sama ada sedar atau di luar sedar. Maksudnya cikgu tak tahu apa kesalahan dia. Maksudnya dia jadi dulu post dia tu macam suka pakai tudung sikit. Pakai tudung kan, I'm not sure apa kesalahan dia. Sebab tak tengok sangat kan. Dia pun tak cakap apa kesalahan dia. Apa kesalahan yang TikTok detect maksud saya. Okey, dah yang ni Okey, sekarang ada tak soalan tentang TikTok? Siapa nak tanya soalan? Dah settle? Dah faham? Kalau dah faham saya klik next. Next betul ni. Betul ke next ni? Yes. Yes, dia kata. Jom. Okay, macam ni saya laju. Sebab tuan-tuan pandai, saya laju. You nak record, you record. Ni apa? SEO. Okay, so tadi video tadi yang kita tak ambil tadi. Sekejap saya buka. Video tadi saya buang.
Video tadi lepas record buat macam mana Jesu. Lepas record kena post lah, kena post tau. Okay, contoh je tak contoh. Saya klik video, lepas tu saya pun record. Ini contoh saja. Saya tak post tapi saya cakap lah nombor 1 pun boleh follow kat beg kuning. Nombor 3 saya pun cerita, oh kalau nak pergi kelas macam ni. Nombor 4 saya kata apa-apa boleh di end, link kat bio. Okay, dah habis kan? Saya pun end. End dah habis. Oh, bawah tu tak dengar. Ni end. Nak edit, ya, saya cari tempat edit dia. Saya tekan right dulu. Right, bawahnya dia right. Selepas saya right, dia ada gambar macam ni. Tak boleh besar dari ni je. Ini. Okay, saya tekan. Ini tempat apa? Ini tempat editor yang TikTok bagi. Kenapa saya tak ada? You kena buka balik TikTok, update. Kadang-kadang ada orang dia punya TikTok tak updated, tapi baru-baru ni saya tengok macam semua ada. Tapi you let me know kalau you tak ada tu, TikTok Lite tak ada. Ada orang kan ada TikTok Lite kan? Tak ada. Dekat sini you dengar balik. Sebab tu bila editing dia kena pakai earphone. Kena pakai earphone sebab you dengar suara you balik. You dengar ada suara you macam kat sini tak cakap. Okay. Ada lagi satu tip saya buat, cakap bawah ni tak nampak. Bawah dia tulis caption. Jadi saya scroll sama ada scroll. You nak ambil gambar boleh, you nak tengok pun boleh. Saya ada buat video tapi tak puas lagi pada depan ni lagi puas lah kan. Caption, klik kat caption. Bila caption, bila you ada bercakap, dia akan detect apa you cakap. Saya ambil video lain lah. Saya ambil video lain yang boleh jadi contoh. Saya klik tambah, saya ambil kat video, saya klik kat video, saya klik kat sini lah ni. Contoh. Saya klik. Nampak sikit, sorry ya, terlambat kat sini. Nanti saya pilih yang ni, tu saya klik next. Ini dalam kereta, setiap hari you cubalah 30 minit. Setiap hari. Dah pergi tekun kan, dah pergi usahawan, sehari you cubalah 30 minit sehari. Kalau you dah mana, you upgrade jadi 1 jam sehari. Jadi kadang-kadang kan saya mau tak sempat, hari ni je yang tak sempat. Saya kelas saya pukul 8.30. Saya gerak rumah daripada pukul 6 pun dari Ceras dekat Inai. Dia tak boleh duduk tunggu saja, betul baru nak siap-siap. Sebenarnya nak siap-siap buka dewan, saya pun buka lah kamera, buatlah live kan. Lepas tu saya buatlah topik. Saya patah balik belakang. Lepas saya upload, lagi pula saya duduk. Jadi tekan atas ni, jelas ya? Kalau nak try boleh, kalau tak nanti pun tak apa. Dekat situ you tekan. Saya tekan atas. Lepas saya tekan, dia keluar bawah macam ni. Siapa yang dia selalu punya, you punya macam muscle memory tu macam dah tahu tau nak klik mana. Macam situ. Tapi kalau baru mula-mula tu, you macam, apa aku nak buat ni semua. You tekan jari you kat sini, kat video yang you nak ubah. Apa saja kerja yang you nak buat, you tekan. Tekan kat video tu, tekan. Nampak dah berwarna kan? Next, turun bawah, cari caption. Caption maksud dia ialah subtitle atau caption. Crop ada ya, caption. Patah balik di belakang. Saya patah balik. Mana saya patah balik? Saya tekan arrow kat tepi. Mana saya nampak caption. Kadang-kadang kita mengajar pun saya confuse. Aku tekan mana tekan bawah ni, patah balik bawah ni kepada caption. Ada yang terhilang, tekan balik. Tak boleh dah tuan-tuan, maka tekan arrow bawah. Caption je, tak payah tekan caption. Bila you tekan caption, dia akan detect you cakap apa. Tak tahu, handphone saya dia detect you cakap apa dan dia hasilkan kata-kata.
Ini contoh. Tapi kan cikgu membalik Kedah. Ada orang Kedah sini? Ada? Tak ada? Oh, Kedah serius tau, kelas. Betul, orang tu boleh lagi gelak kan? Bismillah, Tunggu, Pening, tak cakap lagi dia gelak dulu. Oh, Kedah memang serius. Beberapa kali lah cikgu pergi kan? Tak apalah, memang kelas Kedah habis cepat. Sebab tunjuk saja kan? Okay. Nak jadi cerita, cikgu cerita dah satu cerita ni. Nama dia Kak Fah. Ini, kat sini. Tu ada orang Kedah kan? Tak orang Kedah, bukan orang Kedah. Tak. Dia orang Kedah. Tak, tapi janganlah ambil hati orang Kedah. Dia belajar, dia serius, dia belajar. Cikgu nak balik tu bagi keripik. Betul tak cikgu? Keripik, kek, macam-macam lah dia bagi. Cikgu sayang mak-mak kan? Tapi belajar dia tekut. Nak cerita dia Kak Fah tu Pening. Kak Fah ni dia buat live. Dia takut nak buat live. Kak Fah tahu kalau dia nak cari. Bila dia nak live, dia tengok kat live dia lawa kan? Dia tengok lawa, dia suka dia lawa kan? Lepas tu kita orang tanya, Kak Fah, apa perasaan Kak Fah buat live? Lepas tu dia kata, Kak Fah tengok lawa lah Kak Fah buat live. Kak Fah kan nak buat kiki lah balik ni. Kamu gelak lah, cikgu gelak sungguh lah kan? Ya Allah, Kak Fah ni kalau buat atas ni elok dah ni, dia sikit je. Kamu dia gelak. Pada cikgu benda tu lawak lah, comel kan? Cikgu pun cerita dah tak gelak. Dia pun tak gelak ni. Kak Fah nak buat gigi dia pun betul, serius. Dia buat lah. Sebab kebanyakan sana macam cikgu kata tak berjadi ni, tak jadilah awak cikgu. Tak kena awak lah cikgu kat Kedah tu. Tapi nak cerita ni cikgu betul dia lah. Dia orang tak ada gigi pun boleh. Jangan sampai sebab dia cikgu dah balik. Orang rajin tinggal komen. Kadang-kadang peserta kelas dia kata, Kak Fah kata nak buat gigi lah. Cikgu pun sebutlah kan. Ni kurang-kurang kita lah kan. Okey, dah keluar dah apa dia cakap ni. Boleh tak edit? Boleh. Mana nak edit? Edit ni saya try tekan kot, tekan dekat dia, tekan kat dia. Takutlah dia salah sebut. Jadi sebut benda lain, dia keluar benda lain. You edit lah edit. Macam ada satu video saya sebut goal, G-O-A-L. Dia ambil goal, emas. Tapi saya tak perasan, saya biar je kan. Dah terjalan kita publish. Okay, dah dah keluarlah cikgu, saya tak ada apa nak tukar. Saya ada ramai orang, dia biar je subtitle dia kat sini. Saya ni suka naikkan sikit. Sebab kat bawah kan ada caption kan. Kalau boleh kadang-kadang kat atas pun saya suka letak kat atas daripada bawah. Tapi up to you lah ini kosmetik je. Nak tukar dia punya tu boleh tak? Boleh. Kat bawah ni ada style dia tekan. Tak suka sangat tadi tu. Kita suka macam kuning-kuning sikit. Boleh tak? And then dia jadilah kuning. Ini kosmetik. You tak buat pun tak apa. Kalau you buat, maybe you gembira lah kot. Kan? Gembiranya. Okey dah. Mana nak tekan? Pangkah. Dah siap pangkah. Pangkah lagi. Sekarang kalau you nampak, kenapa dia macam jarang-jarang macam jarang-jarang. Lepas tu ada tulisan jarang-jarang. Yang jarang-jarang ni, you kena dengar balik. Kalau sebenarnya memang you diam, kadang you kena radio, kadang-kadang memang you tergagap kat situ, you berhenti kat situ, ataupun ada benda yang you tak nak masuk dalam video. You klik tangan you, klik kat video ni. Jangan klik sini tau, sekarang dia warna putih kat sini. Klik kat video. And then, ni gambar split, nampak ni? Pisah, gambar pisah. Klik pisah. Lepas tu, kalau dia panjang, you boleh dah sampai hujung ni. Mana you nak pisah. Contohlah panjang panjang. You rasa benda ni tak perlu dah cakap pun. Klik, yang ni tak payah tunjuk pun. Tekan. Klik. Pisah. Bila you dah pisah, you decide you nak pandang mana.
Katalah nak padam tengah, padamlah tengah, padam. So dia akan terpadam. Sebab tu bila you buat video, you tersasun, masa you buat live, you teruskan je. You berhenti kejap, 1, 2, 1, kira dah 1, sambung balik. Sebab you boleh buang bahagian yang tu tersasun. Jangan risau. Kita dulu kan, siapa kalau masuk TV kan, kita punya risau takut salah cakap kan. Kita macam, salah. Lepas tu, video tu kita macam salah. Orang tu relax je, videographer. Okay. 1, 2, okay, start. Macam tu kan, kita kaluan pun jarang masuk kan. Dia relax je, so dia tahu nanti dia akan cut bahagian tu. Tapi tak apalah, TV tak apa, jarang-jarang masuk. TikTok hari-hari masuk. Kita sendiri decide. Okay, masuk TikTok. Okay, yang ni cikgu kita nak buat ni macam mana? Yang ni. Tekan tangan kiri ke atas, ditarik. You drag. Settle down. Habis video ni macam mana? You tengok atas. 50 saat. Kalau you berbebel-bebel, you tengoklah kalau topik tu boring tak lama. Pada cikgu dia lama juga. Tapi you cuba buat jadi 1 minit, bawah 1 minit. Tengok you dengar balik, ada tak perkataan you sebut berulang. Kadang-kadang kita berborak, kita ulang benda sama. Tekan atas. Ada, tekan atas. Dah ke garis kanan atas. Ada 3 kali atas kan. Boleh dah tinggi. Okay, next. Dah sudah dah cikgu dah. Dah suka. Okay, saya nak macam tu cikgu, yang macam saya tengah buat penerangan, keluar gambar kedai saya. Boleh datang kedai Kak Ima dekat sini. Tunjuk macam ni. Tunjuk aja ya, kan? Cara-cara dia, you pergi dekat, tak tahu, saya fikir. Cara-cara dia, itu kan arrow bawah tadi tu, repeat overlay. Nama dia overlay. You pergi overlay, you ambil satu gambar. Contoh saya ambil satu. Gambar boleh, video pun boleh. Control overlay. Sekejap sini bawah. Ni atas video saya ada gambar orang lain. Habis saya bolehlah bubuh 2 video. Boleh, tapi kena make sure bunyi yang mana satu lah cakap. Contoh you kata, okay, jom kita tengok video abang ni sekejap. Bawah ni you kena cut, you kena volume ni, you kena rendahkan. Sebab video yang atas tengah cakap. Okay, ini gambar. Okay, gambar boleh crop, you tekan crop. Nak buang atas ni, nak buang yang atas ni, buang atas ni, nak buang bawah ni. Tak jadi pula proses ni. Bolehlah. Yang ni mungkin contoh cikgu nak kata, siapa nak buat macam ni? Ada gambar kereta, ada gambar produk. Boleh besarkan. Kalau saya pitch, dia besarkan. Okay, jelas overlay. You try nanti. Nanti you akan kagum dengan diri sendiri. Wah, cincot. You cincot, gambar apa nak bubuh. Cincot ni orang yang jual dekat TikTok lah kan. Dia takut TikTok marah, dia tak guna beg biru, beg putih. Dia kata cincot, DDM kan. Cikgu ni baru masuk, apa cincot? Rupanya screenshot kan, screenshot SS kan. Boleh lah dek, comel juga cincot ni kan. Kata you cincot lah gambar lama. Ni gambar kedai empat ni dek kan. You buat green screen, dekat effect boleh green screen tau. Cikgu tunjuk. Kalau siapa tak faham, ketik tambah je cikgu. Tambah, lepas tu gambar kamera. Ni muka cikgu kan. Sebelum bawah ni ada green screen. Yang ni bawah ni you klik. Kalau you tak ada, you boleh type kat sini green.
Green screen. Green screen. You mula kalau barber contoh, you tak hari-hari di kedai you kan, tapi you nak buat live, you boleh ambil gambar you punya kedai, lepas tu dijadikan background dekat belakang. Saya cari gambar mana saya boleh masukkan. Dia pun tak tahu gambar apa yang ada di sini lah. Contohlah, dia peranjat itu gambar dalam galeri dia. Saya pilih gambar violation. Contoh macam ni. Muka saya tak nampak muka kat bawah tu. Saya boleh kecil kan, kadang-kadang ni pitch. Saya pitch. Cubit. Jadi kecil pun boleh. Contoh. Ni green speech. You boleh tunjuk. Ni kedai pertama dekat Bukit Baru. Maksudnya orang tak ada staff. Orang suka kalau you bercerita tau. Bercerita pun suka. Masa tu akak tak ada staff dia, akak dah dekat ujung belakang, pukul 9 malam akak duduk cerita. Lepas tu you nak tukar kedai. Nak tukar kedai tu maksudnya tukar gambar belakang. You record dah dulu, you cerita kedai akak kat sini, you record kan. Sorry saya terkeluar. You cuba tengok green screen. Nanti balik you cari tak lupa. Tanya kawan mana yang green screen dia. Nanti kita buat satu video tau. Lihat tengah hari ni kan. Buat satu video. Video tu ialah pengalaman dalam kelas tekun usahawan. Dia nak buat macam mana? Hook dia nak buat apa? Problem dia nak buat apa? Nak ambil benda dia, dia dah plan. Ambil gambar kat situ kan? Ni kalau nak pinjam boleh ambil situ, letak situ. Boleh. Kita akan letak ke shot. Ada pelajar pun 30 saat, 45 saat pun nice. So dah mana tadi? Boleh lah kami. Boleh. Background pun boleh. Simple je ya Cik Su. Simple je. You plan tau nak ambil mana? Atas kertas, bawah kertas. Okey, dah sudah. Tadi kan saya masuk green screen. Green screen ni gambar. Besar dia ke pitch. Pitch. Itu you tunjuklah. Ni restriction. Nanti kita belajar restriction do and don't say. Kalau you penat, bolehlah gula-gula ke, berdiri ke, buat lupa ke. Suruh kawan cubit ke. Janji bolehlah sampai petang. Okay, next dia. Lagi kalau kita macam tu, ada orang tu, dia macam saya record lah contohnya, saya record. Okay dah, right. Jadi saya tekan right. Video saya tadi tambah yang saya baru record. Tapi saya tengok balik, ya Allah sampai berapa saat? 53 saat. Jangan lama sangat lah, bawah seminit, 45 saat, nice. Okay. Saya nak macam ni, saya tak nak yang saya cerita-cerita ni sebab saya nak voice over. You tekan dekat sini, video ni, volume you turunkan. Volume. Cari volume. Ni volume. You turunkan. Turun. Okay, dah kosong, tak ada bunyi. Sekarang, apa you kena buat? You pergi dekat. Saya tekan arrow bawah, saya tekan sound. Saya pilih voice over. Voice over, you boleh dekatkan muka you macam ni, you boleh cerita. Contoh, ni dia dekat Batu Berendam, Kak Pulau Niaga tahun 1956. Masa tu Kak Niaga dekat student, KM lah dia datang kat sini makan apa semua. Kami mau pilih, dia ada kat sini, dekat belakang, abang orang sini. Contoh yang murah lah okay. Tekan. Saya punya ni, dia tak record saya bilang kali saya bilang sebab saya pakai zoom. Okay. You record, nanti suara you ada kat sini. Okay dah. Tugasan dia. Nanti nak press je, nak ambil gambar dengan VIP ke
begini tau. So you nak record kena tegak. Jangan begini. Jadi jadi kecil. Begini. Nak ambil gambar dengan siapa, video dengan siapa, nak jadikan video tu nanti tak jadi 45 saat. Nak suara cakap terus ke atau nak voice over. Nanti letak caption. Tajuk dia pengalaman dekat kelas teknologi usahawan, jangan post lagi. Petang saya ajar SEO untuk post. Okay, saya tanya. Ada soalan tak sampai sini? Tak ada? Oh, dah semangat dah nak buat video Okay, video nak berapa panjang? Nak berapa panjang video? 45 saat boleh. Paling sikit 30 saat paling panjang seminit 60 saat. Video boleh tak? Green screen boleh. Nak green screen boleh. Ambil gambar boleh. Nak buka suara ke nak voice over? Nak cakap terus ke nak voice over? Ikut suka. Mana-mana nak voice over boleh. Caption, cuba try caption. Keluarkan caption. Nak try stiker boleh try. Apa lagi Nak try lajukan boleh pergi dekat speed. Ada speed dekat video. Boleh tak ada soalan? So sekarang kita akan proceed dengan perasmian dan seterusnya. Bolehlah anak ready. Nanti tuan-tuan nak rasmikan. Muka kena senyum duduk pergi kelas TikTok kena senyum. Macam stres je kelas TikTok ni Okey, pergi dekat kawan sebelah ni, cuba urutkan dia sekejap. Kawan duduk seorang urut dia. Urut yang sebelah. Seorang duduk seorang. Dua nak urut. Urutkan picit. Nak jumpa di IT. Picit kan? Oh, yang lelaki tak mau picit. Picit kat kita tu tak tahu. Picit dia. Yang perempuan picit jari je, dia morak je. Tetapi yang suka juga picit dia seorang. Ni nak picit dia sebelah tempat lain pula. Pakai buku pun boleh.